Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu lagi kita kat channel aku Hari ni aku nak nak pasang dia punya headblock pasang headblock, lepas tu pasang apa yang ada untuk enjin yang crankshaft dream tapi pakai kulit enjin kelas 1 ni Kulit enjin kelas 1 dia ada oil jet. Dia tak spek besar pun, cuma dia punya sistem perjalanan minyak hitam ni dia menggunakan kelas 1 Siapa yang tak sempat nak tengok aku pasang enjin ni, korang boleh tengoklah dekat episod yang pertama tu lagi. Yang ni kejap lagi aku akan pasang dan aku akan bagi tahu lah apa detail enjin ni. Dia enjin standard je, tak ada masalah apa pun, cuma dia ada electric starter apalah, macam tu lah lebih kurang. Okay, macam biasa aku punya channel tak ada GPS Channel aku akan pasang enjin ni dari A to Z dan kita pasang sampai hidup lah. Okay, lebih kurang macam tu lah lebih kurang. Okay, jom layan video aku pasang head block enjin ni. Dia punya klip ni. Ya. Piston ni diguna HSM blok dia blok 53 HSM. Okey, blok ni sebelum aku pasang biasa aku hantar polish hantar polish. Lepas tu kita cuci bersih-bersih dan kita pasang Sebab biasa kalau kau tak polish, risiko ketat tu ada. Okey, blok ni saiz 53 saja, piston Sonic. Ni gasket sekeping, tak payah nak pening-pening. Okey, kalau nak ukur CR pun, kalau kau ukur CR ni dengan heat standard, dengan piston dalam keadaan macam ni, lebih kurang dalam 10 saja CR dia. Bolehlah untuk kegunaan harian. Okey. Ini semua kan aku ni layar tajam tak sayang. Depan dia dah macam kembang sikit. Itu yang tak boleh nak put. Abang kena masuk tengah. Berapa lama bimat? Kena beli plier baru tu. Hati-hati masa pasangnya. Tadi nasib baik tak terkeluceh. Kalau terkeluceh ni kalau boleh ambil tak apa. Kalau tak boleh ambil tolak asap. Nampak? Buat bush block. Bush block ni korang tengok bush block dia owner beli yang original. Baik mat. Ini owner ni sangat memahami enjin dia. Original. Bila pasang barang-barang original ni tangan tak geli tau. Kalau pasang barang lokal ni kadang terasa geli tangan ni. Tak ada lah. Blok apa gasket ni? Blok ni. Minyak mana? Ambil emmer ni bukan.
Gasket dia bang. Jangan jap tak payah. Kalau baru ni tak payah. Ni roller. Ambil timing chain ni. Okay, timing chain dia guna 88 and dream saja. Roller tengah. Gasket head dia. Ni yang 53 punya gasket head dah. Alright. Okay. 53. Confirm. Ya, kali sampai tadi. Buka. Itu besar. Boleh. Bukan dia punya gasket dia. Sekali Head. sampai. Tu. Head. Okay, head ni head standard dia pakai. Tapi cam dalam Tokahi 53 apa je cam yang sedap pakai. Siapa yang dah biasa memang Tokahi lah. Ni dah siap poting sikit-sikit, poting manja-manja. 53 kan. Ini makin tu. Yuk, dia boleh tu. Sekarang screw baru Ya. Yeah. Pemasangan enjin macam ni lebih kurang yang standard punya pemasangan lah. Sebab dia tak ada modified kau-kau pun. Dia semua original balik je. Okay, ambil toreh. Jadi kalau korang pasang 53 bolehlah tengok yang ni. 53 syok-syok. Yang ni spek-spek ringan yang selalu lah. 10 yang kecil tu. Sebab ni dia punya tu. Spek-spek ringan lah. Tak ada apa lah. Cuma nak jaga dia punya clearance lah. Clearance block, clearance head. Itu lah yang biasa kena jaga. Yang lain tak. Yang lain semua sama je lah. Tapi nak banding dengan yang jack dia atau class 1 memang beza banyak lah. Sebab dia yang ni stroke dia baru apa? Baru 49 dah stroke. Grand Sub standard dia 49 lah. Macam ikatan untuk wrench ni biasa kalau untuk tiang original 17 tau. Boleh tarik sampai 17 tiang original. Kalau macam berada ni aku rasa pakai tiang original boleh tarik 17 tu.
Sebab barang-barang ni tu. Okay, ni semua aku dah pasang tau. Tinggal ni lah. Dia pakai elektrik starter. Tinggal oil seal ni. Oil seal ni tak ada nanti. Aku dah order lah. Nanti baru sampai. Sebab ni dia punya ni. Tu. Getah hitam. Getah hitam ada dengan pelit kecil. Ada. Mana dia? Pelit. Oh, bukan pelit. Dia macam pelit tahan ni. Dia ada besi kat sini. Oh. Enjin ni pakai elektrik starter tau. Tapi standard lah. Apa dia? Sekali skru. Ni plate ni kat sini tau. Tuang dia ada rantai, ada plate, ada clip ni. Lepas tu jap. Lagi dia ada getah kat sini tau. Ni getah kecil dia. Dia punya starter apa benda, aku pun tak tahu nak cakap apa. Tapi starter punya barang lah. Ni kena masuk betul lah. Yang ni kau kena ketuk sikit lah masuk dia. Ni yang sebab dia baru tau. Ni kau kena longgar sebab ini kau kena tarik keluar sikit baru senang nak masuk. Lepas tu yang ni kena ikat balik lah. Dia lain macam sikit elektrik satu. Ambil bateri lah. Try sikit elektrik satu ni. Ni tak pasang magnet pun. Tapi try tengok dia ada. Sebab yang ni kan aku ada pasang ni. Nak kena tahu juga dia masuk okey ke tak. Macam biasa lah aku try pakai bateri je. Kalau dia pusing elok tu tahu tu. Biasa aku try macam ni je. Tahu lah. Tu. Ini aku pasang ni sebab nak try je. Sebab ini oil seal dia belum ada. Nanti kalau dah ada oil seal nanti lagi senang. Mana dia punya elektrik starter ni okey lah. Tak ada masalah. Okey, untuk enjin ni macam ni lah lebih kurang. Aku dah pasang. Nanti tak apa. Nanti aku akan cari oil seal ni semua. Aku pasang. Lepas tu aku akan sangkut dan kita akan start lah enjin ni. Enjin ni senang. Dia tak ada dial-dial. Dia just cam Tokahi. Cam Tokahi adalah satu cam yang kau boleh PMP je. Ikut timing original. Cam Tokahi dengan blok HSM. Sebab yang ni nanti aku nak kena buat tutup semua ni. Nanti next episode enjin ni dah pasang dekat body motor dan kita cuba hidupkan. Okey, untuk episod kali ni sampai sini je dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain episod. Assalamualaikum. Bye bye.